Okey, untuk bahagian yang kedua, apabila cikgu pergi kepada kita punya paparan dashboard ini ataupun kita punya site ni, cikgu boleh tengok dashboard untuk analisis item itu. Okey. So, kita tengok analisis by topic paper 1 dulu. Okey, dia akan keluarkan, okey, kalau ikut sini kita ada sekolah, 3 lah sekolah. Cikgu boleh pilih sekolah cikgu. Dan kita pilih kat sini PPC sebab kita tak ada data untuk PPT dan juga untuk yang sebelum dia. So, kalau kita tengok kat sini, nanti dia akan keluar. Okey. Untuk PPC tu dia akan keluar analisis pencapaian macam ni. Okey. Jadi cikgu boleh pilih sekolah cikgu. Kalau yang ni saya ambil sekolah keseluruhan lah untuk saya tengok. So, kita tahu bahagian mana yang murid masih banyak salah. So, kita boleh buat intervensi secara bersasar topik mana yang kita nak cover dulu. Sebagai contoh, ungkapan algebra. So, ungkapan algebra kita ada cara untuk mengatasi dia. Nanti kita akan belajar dalam banking spektrum tu. Katakanlah kita pilih. Okey, dan kita dapati setiap sekolah, okey, ni data dummy, okey, sebelum yang belum dimasukkan oleh guru. So, setiap sekolah dia ada bilangan berapa orang yang salah. Sebab kita nak tahu siapa yang salah kan. Dan bila kita klik akan keluar nama siapa murid yang salah itu. Okey. So kita boleh buat perbandingan selepas ini untuk topik itu adakah dia sudah dapat cover. Okey. So yang ini kita boleh tengok kalau kita dah buat daripada tingkatan 4, kita akan boleh tengok perkembangan murid itu. Okey. So ini untuk paper 1, untuk paper 2 kita belum isi lagi. Jadi untuk paper 2 kita ada tier. Tier ini adalah topik-topik yang dah disusun yang mana pelajar perlu dikuasai dulu. Okey, wajib kuasai dulu. So untuk yang ini nampak sudah. Okey. Daripada soalan yang diisi ataupun daripada analisis item yang kita isi, ada soalan yang daripada tier 1. Tier 1 tu dia ada sudah data dia. Okey, bukan ini saja, dia ada banyak tapi disebabkan kita tulis dalam JSU kita ini je, jadi keluar yang ini je lah. So, kita dapati okey, contohnya item rangkaian. Okey, rangkaian okey, seramai kosong belum okey, maksudnya dah mencapai semua. So, tiada murid yang tidak mencapai. Kalau yang ini matrix, kita tahu siapa yang mencapai dan siapa yang tidak mencapai ataupun yang belum menguasai. Dan ini saya ambil atas justifikasi pelajar mendapat 70% daripada markah keseluruhan top bagi soalan tersebut. Contohnya kalau dia dapat markah dia penuh dia 5, dia kena dapat lebih daripada 4 lah. Baru dia terkeluar daripada senarai ini dan dianggap menguasai. Okey. So saya harap cikgu boleh faham ya.